Dan saya boleh sebut pengalaman dengan Bersatu ni sangat memerikan. Saya tak nak ulah, saya Tak nak perincikan. tak nak perincikan, Oh, tapi tak fair lah Ustaz. Nak tahu juga. ada beberapa part yang kita boleh perincikan. Okey. Contoh sebagai contoh lah, beberapa kawasan yang saya kira yang telah disebut oleh Tan Sri Presiden PAS, jumlah mereka yang nak bertanding jadi calon tu lebih ramai daripada jentera. Okey. Itu hakikatnya. Bila bertanding, ini pengalaman kita dengan UMNO, dengan UMNO rakan-rakan lain. Bila bertanding, rakan-rakan UMNO bila mereka bertanding, contoh berlaku beberapa siri PRK sebelum ini, selepas tahun 2019, ya, kita ada di Semenyih, ada di mana-mana, ya, Rantau, Slim. Slim. Kita lihat bila serahan kursi itu kepada UMNO, kita lihat prestasi adun-adun UMNO yang baik. Mereka bekerja. Apa yang dilalui oleh PAS adalah ada kursi yang mereka dah jentera tak ada. Kita bantu. Ya. Yang menjadi masalah setelah menang mereka tak perform. Okey. Ini yang paling mendukacitakan kami. Jadi bagaimana nak pertahankan kursi itu dan pilihan raya akan datang?